Okay, sebenarnya for the first time bila Brockies naik, tiba-tiba persaingan terbesar dia adalah Kipling yang kita nampak Betul. sebab Kipling start humanoid punya figure compare to dengan Brockies. Brockies is more block kan, dia bentuk block. Kipling dah start humanoid. Tapi once Brockies pandai, dia pusing balik, dia create GVS which is humanoid, dan Blockies conquer balik because of dia ada bermacam-macam jenis series. Dia ada Wheels which is akan tackle untuk geng-geng diecast. Betul. Blockies Wheel. Lepas tu dia ada Kuromi. Okay geng, segmen terakhir, segmen keempat untuk Abang Nadef kita. Kopi sedap, okay? Ini aku tak tahu aku tidur ke tak, sebab minum kopi dia macam sedap ni. Dia double shot kan? Tak. Double shot. Double shot. Aku memang minum latte selalu double shot, kadang-kadang triple. Okay bang, untuk segmen terakhir, apa nasihat abang untuk orang nak jadi collector ataupun nak jadi seller sekali, nak menjual? Untuk collector tu tak ada nasihat lah. Collector is collector lah. Betul. For those yang nak menjual tu, nasihat dia simple je. Kau jujur. Kalau kau main blind box, kau jujur. Kau buka tu, kau jujur lah. Jangan pakat dekat belakang. Orang ni je yang dapat secret, orang ni je dapat main hit. Kroni Jangan kroni lah. Lagi satu, follow je lah, maintain je lah harga. Jangan buang. Sebab once kau buang harga, nanti memang barang kau akan jalan laju. Masalah dia datang balik bila kau nak rolling. Betul. Sebab margin kau tak besar. Betul. Tu je lah nasihatnya. Yang lain, lepas tu bergaul lah dengan komuniti. Itu je lah. Jangan duduk bergaul komuniti dia je. Jangan Try tegur orang lain. Lepas tu jangan cari budak bawah umur sangat lah. Aduh, macam simpan nama. Okay, untuk soalan kedua, kesilapan paling besar untuk orang yang baru buat ni? Kesilapan yang paling besar, buang harga. Buang harga. Buang harga. Sebab benda ni dah banyak jadilah, saya nampak. Okay, harga memang cakap harga ni masing-masing. Betul, yes, harga masing-masing terpulang. Kau punya barang, berapa kau nak jual, kau punya suka. Tapi kenapa, macam saya cakap awal-awal tadi, kenapa ada benchmark untuk di situ adalah untuk kita nak senang, kita nak rolling balik. So banyak yang terduduk, banyak yang melingkup, banyak yang terbalik, banyak yang tergolek. Semua disebabkan terlalu kejarkan kuantiti. Sebab kita bukannya ikan jerung yang sekali letak 30 kes boleh jalan. Betul. Sehari 40 kes boleh jalan. Kita ni seller-seller kecil, seller-seller bilis. Kita jual sehari nak dapat 2 kes pun seksa. So kalau kau buang harga kau, berapa banyak je yang kau dapat. Untuk kau rolling tu tak boleh. Yang penting kau nak rolling, kau nak sustain. Betul. Itu je lah. Macam saya, itu hari sekali ya pernah satu kes tak ada langsung. Padahal ikut harga sama je, tak ada langsung. Itu saya, time tu saya koyak cakap kat rumah saya macam tanah niaga. Nasihat yang second dia, jangan putus asa. Betul. Jangan putus asa. Untuk korang, aku tak pernah putus asa. Dalam bidang berniaga aku tak pernah putus asa. Aku berkawan semua dengan orang. Aku akan berniaga balik, jangan risau. Tunggu je. Okay, untuk yang soalan ketiga, okay bang, macam mana kita nak jaga nama dalam komuniti kita? Untuk yang seller-seller jual barang yang kita jual sekarang. Bergaul dengan orang, kau jujur, jangan bodoh sombong. Lepas tu jangan baran dalam live, duduk dan diam. Jangan baran dalam live. Nak mention ke? Okey lah, tak payahlah. Kalau mention lagi, manage. Jangan baran dalam live. Baran dalam live tu macam tahu. Baran dalam live. Lepas tu the most important things, jangan bagi orang berhutang. Itu paling penting. Betul. Sebab kau main blind box, jangan bagi orang berhutang. Niaga kalau berhutang habis lah. Dia start berhutang nanti, orang ni boleh berhutang? Kenapa saya tak boleh? Dia macam tu. Jadi aku nak ambil, aku nak bayar minggu depan. Habis. Macam tu dia je. Kau minta balik duit kau lebuh. Okay, yang soalan keempat, future abang dalam dunia hobi dengan seller ni, future abang, apa abang nampak nanti?
Tak, dia tak banyak pun. Dia sebenarnya buat benda ni kita nak sustain, kita nak buat kawan-kawan, kita nak lepak-lepak, kita nak enjoy. Kita nak kata buka empire tu tidak lah. At least ada 2-3 cawangan lagi untuk lepak-lepak. Betul? Ha, Sebab kita pun nampak kan Blockies ni dekat China pun makin naik. makin naik, betul. Sebab yang saya tahu Blockies sekarang ni tengah up sebab kayu dah jatuh. Dulu kayu kat atas. Betul. Kayu pun ada keluar figure juga abang tahu kan. Kayu. Dia sekarang ni Blockies, Keyplay, kayu. Kayu dah jatuh. So sekarang ni apa yang abang nampak untuk Blockies? Blockies, banyak. shout out nak sponsor bagi tahu. Tak, sebab Blockies dia pandai. Okay, sebenarnya for the first time bila Blockies naik, tiba-tiba persaingan terbesar dia adalah Keyplay. Yang kita nampak Betul. Sebab Keyplay start humanoid punya figure compare to dengan Blockies. Blockies is more block, kan, dia bentuk block. Keyplay dah start humanoid. Tapi once Blockies pandai, dia pusing balik, dia create GVS which is humanoid, dan Blockies conquer balik because of dia ada bermacam-macam jenis series. Dia ada wheels which is akan tackle untuk geng-geng diecast. Betul. Blockies wheel. Lepas tu dia ada Kuromi which is akan tackle girls punya audience. Dia banyak lah. Dia ada banyak sangat segmen yang kita boleh nampak dia akan pergi jauh lah. Yang saya nampak Blockies ni satu je bang, murah. Murah. Sangat. Sebab dia sekarang kalau orang yang umur-umur kita ni, orang dia umur-umur kita 18. 18. Lupa, adik. 18. Umur kita. Dia suka macam saya ni, saya suka orang panggil merakit lah, memasang. Masang. So memang benda tu nak pasang ni ambil masa satu, nak kena teliti, fokus. Betul. Betul tak bang? Macam abang sendiri abang pasang yang kat depan-depan ni, macam Kuga ni, pedang ni baru sampai ni rasanya. Nampak sebelum ni nampak kan tak ada pedang ni. Macam Batman ni. Betul tak bang? Dia macam fokus lah benda ni. Betul tak? Betul. Okey, untuk yang soalan terakhir lah untuk dalam segmen 4 ni. Kalau duit abang bukan isu, adakah abang nak masih menjual lagi? Jual je. Jual lagi lah. Sebab nak lepak-lepak je sebenarnya. Santai-santai lah. Kita nak santai-santai. Nak kira macam interact dengan viewer semua. Dia more to kau nak bersembang dengan orang lah. Satu masa nanti kau tak rasa kau nak lepak dekat luar, kau nak lepak seorang-seorang, tapi kau boleh interact dengan orang. Betul. Dia macam ni lah. Dia ibarat kalau kita nak berniaga ni, macam Abang Nandif cakap, jangan putus asa. Jangan cepat give up lah. Kalau korang nak berniaga, macam aku pernah satu hari tu give up gila, tak ada barang tak terjual. So aku memang putus asa, tapi bini aku cakap, teruskan. Saya ada jual bang, sekarang backdoor je. Saya hanya. Tak. Kau buat kosong tu aku pernah buat. Aku pernah rasa. Hari kedua aku berniaga. Okey bang. Aku letakkan dah susun, dah stack cantik kan, live dah cun. Tekan live. Biasa masa kita live memasang untuk menjual, okay, kita pasang, okay, viewer naik gila-gila pun. Betul. Syok. Ada satu hari tu viewer saya kosong. Itu yang Saya live sejam. sedihan. Dia rasa macam saya tutup live, saya keluar, saya pergi lepak. Lepas tapi tu kata esok tu Tuhan bagi balik. Dia bagi balik. Betul. Yang penting jangan putus asa. Yang penting aku pernah cecah satu hari. Abang Nadia tahu kot. Saya pernah beritahu abang kan. Yang satu hari tu saya dapat berapa? Apa? Ada tak beritahu Ada sekali tu saya punya kes semua habis. Tuhan nak bagi, dia bagi. Semua kes saya habis malam tu. Lepas tu nak barang on the way. Esok nak berniaga tak tahu. Ada. Aduh, hai kuat lah. Macam tu jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Dan korang, kalau korang suka dengan podcast ni, korang beritahu lagi siapa next. Siapa abang agak-agak nak bagi? MMS. Mesh MMS lah. lah. Bagi mesh dulu. Nak kena deal elok dekat dia, dengan dia ni. Sebab salah saya kat Johor, dia kat utara, saya selatan. Ya. So dia jadi jauh kat situ. Dia jadi gap antara distance lah. So nak kena jumpa lah. Kalau saya balik sini, saya boleh deal dengan dia kan. Tapi dekat Johor
Johor kan. Tak, paling awal pun kalau nak pergi Johor tak pun Kelantan lah balik. Kalau nak balik kampung pun kan. Kelantan. Kelantan Bujuk. Bujuk kat Kelantan ke? Bujuk kan kampung dia Kelantan lah. Oh, Bujuk kampung Kelantan tapi dia tak duduk Kod dia, Kelantan kod dia balik raya. Takut orang nak raya. Tapi Bujuk kalau nak boleh Dia dekat sini korang. Kalau dekat kedai Abang Nedah ni bukan mainan je tau. Dia ada kopi. Aku perasan satu lagi ada t-shirt kat situ. Apa brand tu bang? T-shirt apa tu? Itu nama brand dia Unintended. Abang punya sendiri lah. Okay. Ada 2 t-shirt kan kat situ kalau satu kan? Satu tu depan belakang kan? belakang. Oh. Ada satu t-shirt tapi memang cantik. Dia memang itu baggy punya style lah. Ke fit ke baggy ke? Baggy. Memang minimalis punya design, hitam. Memang kalau korang datang sini, kalau korang nak beli mainan, nak minum kopi, korang boleh datang kat Ipoh, depan syurga. Depan syurga. Kalau korang nak, nanti aku akan tulis dekat bawah, dekat description nanti. Korang boleh tengok kat bawah. Nanti kalau aku boleh letak link Waze ke apa ke dalam tu, korang tekan je. Korang, tak pun nanti kau cari je official account. Ada official account sekarang? Untuk TikTok? TikTok tak ada. Boleh masuk dekat Facebook dengan Insta. Facebook, Insta, cari Nedef lah. Sarang Nedef. Sarang Nedef. Korang cari je dekat Sarang Nedef. Tak pun nanti aku letak link kat bawah. Korang cari je Sarang Nedef. Okay? Sekian saja daripada aku Nick dengan Abang Nedef. Okay. Pesanan terakhir? Jangan lupa subscribe, follow and share. Itu kan, jangan lupa. Podcast kita sembang bersepah, borak tak bertapis. Okay geng. Bye. Assalamualaikum.